Alright guys, sekali lagi saya berada di Bazar Ramadan Bagan Serai ya. Okay, last saya berada di sini adalah lebih kurang 2 tahun lepas. So kita tengok lagi apa yang ada di sini. Adakah terdapat perubahan ya dari segi makanan-makanan yang dijual di sini ya. Ini masih ada. Sebab tahun lepas pun ada lagi, saya masih ingat. 2 tahun lepas pun masih ada lagi ya. Ini ayam golek. Ayam golek guys, style Bagan Serai. Dia automatik ya, auto. Ini pakai bateri ke apa ni? Ya bang. Mantap ya. Ni. Jadi ya. So kita tengok dekat situ ya. Ni mercun semua masih ada. Cuma mungkin lain dia punya ada mungkin jenis atau style yang baru mercun ni ya. Tak, ini apa ni? Ya. Fish bowl goreng ya. 5 cucuk RM2, 10 cucuk RM4. Ya bang, tengok bang. Ya, boleh ya. Air balang ya. Air soya. Oh. Gula hitam ada, gula putih ada. Oh, sini murah RM3 je. RM3 je bang. KL RM6. KL RM6 je. Panas yang padu-padu punya. Padu-padunya Selamat Hari Raya. Okey, mesti. Nanti pusing dulu ya. Oh, ini apa ni cik? Kinaro bang. Kinaro? Ya. Makanan apa? Oh, Vietnam. Ya. Vietnamese punya Itu berapa ni? Satu RM4.15. 4.15. 4.15. Oh, okey. Pilih sos lah ya. Mana yang mantap ni? Kita ada honey chicken. Ni? Honey chicken, ayam madu. Ayam madu Kita ada creamy chicken. Okey, bagi satu creamy chicken. Kita ada carbonara chicken. Carbonara. Yang paling best semua ni mana? Spicy baby otu. Ni. Okey. Ambil ni. Dia cakap ini yang paling the best. Paling mantap ya. Okey. Boleh. Ada spicy prawn Oh, nak try juga. Bagi spicy lah. Spicy. Okey. Ada 3 kan? Ya, ada 3. Tambah satu lagi lah. Kita ada pengas beef. Belengas beef. Dia rasa macam sapi. Oh ya ke? Okey lah, boleh lah try. Ini dah 4 ya. Semua harga sama kan? Ya, semua harga sama. RM4. RM4.50 satu. Okey. Kita ada 3 sos, boleh pilih 2 sos. Boleh pilih sos lah. Ni creamy pedas, ada daun tumbang, yogurt dan chili stick. Dan ni masam manis, ada sos Thai. Dan ni kacang pedas. Kalau campur semua boleh? Sekali? Boleh lah. Ini apa? Acar buah. Oh, acar biasalah. Saya nak cari yang something different. Something different. Okey, sekarang baru dalam pukul 4.40 ya. Pukul 4.30 gitu. Di sini kuih di sini nombor 1 guys. Apa jenis kuih pun ada ya. Tapi bahayanya kalau terlalu banyak makan kuih mui ni kencing manis guys. Kena pandai kontrol juga guys. Ni semua pun kuih mui. Ini biasalah, boleh didapati di mana-mana ya. KL semua pun berlambak. Puding ya? Ya, puding. Taufu pun ada Oh, okey. Berwarna-warni lagi ya? Iya. 7 pisau. Okey. Tak apa bang, pusing-pusing dulu. Okey ya. Terima kasih. Wah, ini air balang. Something different Apa ni? Oden Station. Oh, ini makanan Jepun ni. Ini biasa
Ini kuih mui. Ini murtabak. Kuih mui. Kuih mui semua guys. Donat, ketupat. Saya nak cari yang something different. Ini belok. Selamat Raya. Ada ketupat, ada ayam rendah, daging. Okey. Ayam masak arak. Okey, tengok. Jenis-jenis makanan kuih mui dia guys. Saya pun tak tahulah apa semua jenisnya. Tapi kita tengok je lah. Boleh makan sekali-sekala. Tak boleh selalu Okey, dia ada dual lane ya sebenarnya. Kita di lane pertama ni. Nanti kita pusing dekat situ habis ini nanti baru kita pusing. Okey, ini soya, ini biasa kita tengok. Biasa kita jumpa. Okey. Okey. Wah, mantap ya. Ya. Mantap. Ini murtabak ya? Murtabak. Ini semua air balang. Ini biasalah kita jumpa ya. Di mana-mana pun ada guys. Air balang ni ada di mana-mana ya. So kita tak berapa sangat interested. Something different. Kita nak cari something different. Ini semua mercun. Mercun ini biasa lah. Ini bahagian buah. Panjang juga dia punya bazar ni. Something different. Ini macam apa pula ni? Kuih tiaw karang, mi goreng. Okey. RM35 ya? Okey. RM5 ni, 3 Oh. 3 bekas tu ni RM5 ah. RM5 ya? RM5, 3 bekas boleh campur. Boleh campur Boleh campur. Boleh campur ya? 3 RM5 ah. Okey, mantap. Tiga Wah, ini RM5 bermacam-macam campur-campur, jenis guys. Kuih lopeh ada. Kolek kacang. Puding jagung. Okey. Ini tepung talam pisang. Itu ubi ada? Ubi tak buat hari ni. Tak buat ya? Tak apa. RM3 ah. RM3 ah. Agak-agak bang. Agak-agak kecil mah tu. Agak-agak. Semua agak-agak. Okey. 4 biji bang. Tu. 4 biji ya, RM5. RM3. Oh, RM3. 5, 4. 1, 2, 3, 4. 4 biji RM3 guys. Oi, lawa-lawa strawberry ada, boneka ada. Semua jenis. Ini paling mantap guys. Okey bang. Okey, pusing dulu. Ini apa ni? Sebelah ni. Makanan kuih tiaw kerang IPD. Nasi goreng petaya RM8. Kuih tiaw kerang RM7. Nasi ayam RM8. Nasi goreng ayam RM8. Ini macam biasa kita jumpa lah di mana-mana ya. Ayam geprek. Ini Indon punya kan? Style. Okey. Sedap kan ni? Sekejap lagi kita pusing ya. Kita pusing pergi ke lorong sana guys. Roti John ada di mana-mana ya. Kita pusing pula di sini sebelah kiri. Dia ada dual lane sebenarnya ya. Kuih mui lagi. Ini biasalah ya. Meriah. Paling mantap guys. Wah, Royal Oak Cocktail, jagung ketagih, Mojito Ribena, tembikai laici, kalamansi. Meriah sangat guys. Dengan muzik-muziknya sekali ya. Okey, nanti tengok ya. Okey. Mantap. Cuma diorang ada lagu takut ada copyright nanti. Kalau ada lagu-lagu muzik tu tak boleh lama di situ ya sebab nanti copyright. Mungkin jarang orang yang datang sini buat YouTube sebab diorang macam kalau diorang nampak ada orang buat YouTube kan diorang kan macam heran sikit ya sebab mungkin jarang jarang ada YouTuber masuk sini ya. Okay. Ini semua mercun ni. Hey, mantap.
Gaban ya, Gaban channel. Channel. Okey. Channel. Ada kata-kata tak? Ada. Apa dia? Raya hari Jumaat atau Sabtu. Oh, ya. Besok ataupun Sabtu Itu ada Sabtu. Nanti raya terkejut lagi lah. Subscribe channel. Mantap. Okay ya, guys. Alright, bye. Oi, diorang excited guys. Excited diorang ni Pekasarai. Sebab mungkin jarang YouTuber masuk sini Dek, ada kata-kata tak, Dek? Ada kata-kata? Alamak, malu-malu pula dia ni. Okay. So, tadi kita di sebelah sana kita tengok orang dulu. Kita shoot orang dulu. Kita ada di sana tadi. Okey, kita teruskan. Ini apa ni? Nasi kukus. Nasi kukus Oh, berempah ya. Oh, iyalah. Ayam berempah. Satu set RM7 ya. Wah, murah lah. KL RM12 satu set. Sini RM7 ya. Oh, memang jauh besar guys. Dia murah lah. Dia punya harga dekat sini compare to KL punya harga memang murah lah. Taklah mungkin separuh ya. Mungkin dia murah 20%, 30%. Okey. Nasi Arab sini. Nasi Arab ada. Kambing ada? Kambing ada, Bang. Oh, kambing. Ada single set, family set. Tengok dulu. Oh, ini set family set RM35 ya. 35 saja. Oh, okey. Ini yang ni? Yang ini kambing 15, ayam 10. 15 kambing, ayam 10. Ayam 10 je. Kita ada kunafa. Inilah dia punya Ya, dia punya cabai dengan jelas. asam Air asam dengan dia punya sop. Boleh try ya. Try yang mana? Try lah yang ni. Kambing satu bang. Nasi Arab kambing. Ya, nasi Arab kambing. Wah, ini dia punya dessert pun ada semua sini guys. Kunafa, itu dia best seller. Best seller kita kunafa. Kunafa. Ya. Oh, macam biasa dengar lah kunafa ni. Kunafa, makan dessert, makanan Arab, dessert. Dessert Arab. Ada di dekat mana-mana pun ada branch ya. Ada event biasa. Itulah. Kunafa, Aiwa, Ojen. Oh, ada dekat Bukit Bintang ni. Kunafa ni. Yang haya Damaskus. Itu yang original lah. Ya. Yang originalnya. Apa kita try dia punya nasi Arab kambing ya. Saya peminat nasi Arab sebenarnya. Ya kah? Terutamanya kambing. Ayam tak berapa, kambing je. Abang boleh review ni. Itulah. Nanti saya review. Abang punya TikTok apa? Tak, ni YouTube. Okey, YouTube. Okey. Nanti cek. Kita follow. Boleh ya? Baik, kita like. Okey, mesti bang. Terima kasih support. Okey, mesti RM15. Murah lah, kira murah lah. Biasanya dalam RM20 lah, RM20 lah biasanya kalau di KL. Ini something different. Apa ni? Oh, kuih goreng. Kuih goreng popok ketapang. Oh, ini mesti special ni. Kuih tiaw. Okay. Apa, kita lalu dulu. Biasalah. Air balang guys, air balang. Banyaknya air balang sini ini apa pula ni? Oh, nasi ayam cincang. Oh, nasi ayam cincang guys. Oh, nasi kawok. Biasa dengar Biasa dengar. Nasi kawok tu. Nasi kawok. Oh, ini sama ya? Sama. Sama ya? Kelantan punya. Sebab dekat KL tu Kelantan. KL tu ada selalu pergi sana. KL ada. Dulu saya niaga KL. Oh ya. Nasi kawok. Kawok Tapi sini saya buat dengan ikan keli. Ikan keli Biasa orang makan dengan ayam je. Ayam je kan. KL tak ada ni. Betul? Ni ikan keli ada sini. Best lah. Cuti ya. Hari cuti. Cuti. Cuti lah. Ya. Dah belilah kak. Tak apa. Tak apa. Nanti besok-esok lah. Esok-esok. Okey, mesti ya. Tadi ya nasi ayam kawok tu. Okay.
Oh, ni kuih tiaw, kuih tiaw. Kalau tahu. Ini dia apa ni? Bazar Ramadan Bagan Serai ya. Okey, ini biasa kita jumpa guys. Kita sebenarnya nak cari something different. Tapi adalah beberapa makanan tadi yang jarang kita jumpa di Bazar Ramadan ya. Jadi itu kalau kita jumpa lagi kita akan fokus. Sebab kita pun nak belajar juga jenis-jenis makanan Bazar Ramadan ni guys. Sebab lain tempat lain ada dia ada speciality dia guys. Lain tempat dia ada speciality dia. KL lain, Kedah lain, Perak lain, Terengganu. Dia ada speciality dia ya, speciality dia. Ni ayam percik ni biasalah kita jumpa. Sate semua ni pun biasa kita jumpa guys. Okey, sate. Oh, boleh tempah ya, buat tempahan ya. Boleh buat tempahan ya. Frozen boleh, set masak pun boleh. Okey, sate ayam, sate daging, nasi impit untuk tempahan. Ini number dia. Nampak sedap lah. Tak apa. Syakap pakar guys. Ini macam something different guys. Temenung, sumbat sambal, cencaru. Ini temenung, cencaru. Ini syakap, ikan keli. Tuh. Dia panggang guna blower. Mantap guys. Tak apa, kita dah beli. Kita nak beli semua kan. Ini biasalah kambing grill lamb. Ini pun biasa kita jumpa guys. Boleh. Okey. Panas guys, panas. Sekarang baru pukul 5 ya. Pukul 5 tepat. Ada 2 jam setengah lagi nak berbuka. Kita dah habis di penghujung di lane kedua. Okey, kita dah balik ke pangkal jalan tadi ya. Ini dia abang ni. Jual ayam golek. So inilah dia Bazar Ramadan Bagan Serai untuk tahun 2026 guys. So saya berada di sini 2 tahun lalu. Nampaknya tak ada perubahan sangat ya. Jenis makanan pun masih sama lagi. Tak ada perubahannya. Kemeriahan dia pun masih lagi sama ya. Tapi ada lagi nanti saya nak pergi ya. Itu Gerbang Malam Bagan Serai. Gerbang Malam. Itu pun saya pernah juga pergi ya 2 tahun lalu. So itu je Bazar Ramadan di Bagan Serai untuk tahun 2026. See you in the next video guys. Thank you, bye. Terima kasih kerana menonton Gaban Channel. Kami sangat hargai setiap sokongan anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya.